Jadi nak menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa Al-Quran ini dia menjadi hidayah, dia menjadi hujah penjelasan bayyinati minal huda, tetapi yang kedua, dia menolak perkara batil dan mengambil kebenaran. Itu namanya Al-Furqan. Itu yang berlaku pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar awal-awalnya dia berada dalam kebatilan, dalam perkara yang tak betul, tapi bila dia baca surah Taha itu sahaja, maka jiwanya itu dapat membezakan yang hak dan yang batil, yang betul dengan yang tak betul. Dan akhirnya Sayyidina Umar memeluk Islam, dan beliau adalah antara orang yang berminda Al-Furqan. Amat syak, tuan-tuan, amat syak. Dan itulah yang diharapkan, dan moga-moga dengan program tuan-tuan Minda Al-Furqan itu mengambil ibrah, inspirasi daripada ayat ini. Dan ayat ini berkaitan dengan Ramadan. Masanya memang tepat tuan-tuan untuk hari ini kita berjumpa pada bulan Sya'ban ini. Harapnya Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik selama hari ini, kerana kita buat persiapan untuk menyambut bulan diturunkan Al-Quran. Yang kita doakan, Quran pada bulan Ramadan ini menyebabkan saya makin lagi menjadi orang yang diberi hidayah, mendapat bayyinati minal huda. Cara saya berhujah dalam diri saya untuk buat sesuatu, membuat keputusan, semuanya datang daripada Al-Quran. Dan dalam kehidupan saya, benda yang batil saya akan tolak, benda yang betul saya akan sokong sebenar-benarnya, seperti mana Sayyidina Umar digelar sebagai Al-Faruq.